Hari ini adalah pelancaran Dana Plus dan sebenarnya aplikasi ini sudah mula beroperasi mulai akhir tahun lepas tak salah. Januari 2025. Mulai Januari 2025 dan ini adalah proses dry run dan akhirnya sekarang kita dah dapat satu sistem yang intact dan stabil dan banyak beribu transaksi telah berlaku dan kebaikan Dana Plus ini adalah prosesnya end to end daripada kelulusan ataupun permohonan kelulusan sampailah pembayaran balik dan dengan kaedah ini kurang intervensi manusia dan kita dapat semuanya berada dalam atas talian dan data serta maklumatnya juga sangat akurat dan kita dapat mengelakkan isu-isu ketirisan, kecuaian dan sebagainya. Jadi alhamdulillah fund sebanyak 5 juta yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan negeri telah disalurkan dan kita yakin ini akan dapat membantu end to end lah kepada program pembangunan usahawan. Setakat hari ini kita dah belanja lebih kurang 250 juta yang saya sebut tadi dan nilaian perbelanjaan ataupun nilaian pinjaman yang telah disalurkan mencecah 900 juta ringgit Malaysia dan ini hampir 4 kali ganda daripada apa yang telah kerajaan negeri kemukakan, bermakna sustainability sistem pinjaman mikro kita ini agak boleh tahan walaupun masih ada isu-isu seperti peminjam-peminjam tegar dan sebagainya. Sekarang jumlah mereka yang tidak membayar juga non-performing loan juga sudah mungkin menurun setelah kita melaksanakan beberapa proses kutipan dan proses-proses tertentu supaya kutipan dapat dibuat dan kitaran pinjaman dapat dilaksanakan. InsyaAllah Ogos nanti pihak Hijrah akan meluncurkan ataupun melancarkan apa yang kita maksudkan ataupun yang dikemukakan ketika pakej rancangan kedua yang lepas, dana untuk pertanian dan dana baru, dana pantas. Keseluruhan dua dana ini bernilai 20 juta ringgit Malaysia yang mana ia adalah sebahagian daripada usaha kita menangani kesan daripada krisis. Mungkin ada orang yang kehilangan kerjaan, ingin menceburu bidang keusahawanan, mungkin keusahawanan perniagaan tertentu yang memerlukan suntikan terutamanya yang mikro dan untuk pinjaman tersebut kita kenakan tanpa faedah berbanding dengan pinjaman-pinjaman biasa Hijrah yang mengenakan dana pengurusan tertentu yang sebagaimana yang ada dalam pasaran.